Ramadan bulan Al-Quran. So kali ini kita download apps Think Quran, apps ajaib dengan teknologi AI yang boleh membantu orang biasa faham perkataan-perkataan Al-Quran dengan mudah dan cepat. Jadi dalam masa bulan Ramadan ni kita selesaikan challenge latih tubi 1000 perkataan yang sering diulang dalam Al-Quran. InsyaAllah kali ini kita khatam dan juga kita faham bahasa Al-Quran. Jadi bonusnya, selepas Ramadan kita akan terus membaca Al-Quran dan paling luar biasa kita boleh faham perkataan-perkataan Al-Quran. Hanya perlu latih tubi 30 minit satu hari, tak ada asas bahasa Arab pun boleh. Jadi jangan lupa download apps Think Quran sekarang untuk merasai nikmat membaca Al-Quran dan faham perkataan-perkataannya. Bertindak hari ini. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, dengan Rabb, an-nas, manusia.